Imam Ahmad bin Hanbal satu hari apabila dia ke pasar dan dia membawa barang dan orang lihat dia bawa barang dan orang rasa tak patut seorang imam masyhur, terkenal, bawa barang, dan ramai orang pergi dan lintas jalan. Dulu walaupun tak ada kereta, tapi ada kereta kuda dan kuda dan unta berjalan, orang lintas dan pergi nak angkat barang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata imam, kau tidak perlu angkat kerana kau imam. Imam Ahmad bin Hanbal menangis dan dia menyatakan, nahnu qaumun masakin, laula fadlullah, laula sitrullah laftadahna. Kita ini orang yang miskin, kesian kat kita. Jika tidak kerana Allah tutup aib kita, nescaya akan terbukalah segala keaiban-keaiban yang ada. Law alimtum ma indi minal khataya wadh-dhunub, kata Imam Ahmad, lahathautum ala ra'si bit-turab. Jika engkau tahu tentang dosa yang ada padaku, nescaya kamu akan ambil pasir bubuh tak kepalaku, kamu tak cium tangan aku. Itu kata Imam Ahmad. Dia imam yang mulia, zahir padanya karamah yang hebat. Maka apabila, saya bukan nak kesalah, tapi saya rasa kita yang jauh hujung langit dan bumi lebih dekat antara kita dan Imam Ahmad, maka apabila kita mentazimkan Rasul, maka yang besar itu Rasul. Kita hanya memperkatakan tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya saja sentuh hal ni sikit. Bila saya tengok dalam TV majlis Maulidin Nabi, saya tengok yang hebat itu bukan Nabi, yang hebat itu menteri, yang hebat itu raja yang datang, yang hebat itu pembesar-pembesar yang datang. Bila mereka itu hadir, orang bangun menghormati mereka. Pakaian mereka tidak seperti tawaduknya Rasul apabila hadir di kalangan pakaian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu mereka menyatakan, kita sedang memuliakan Rasul. Ini sajalah saya sentuh mukaddimah. Kita memperkatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ini lebih mulia ataupun kita setaraf dengan Nabi, jauh sekali. Tapi ingin mendapat sesuatu. Saya sekali lagi sentuh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apabila al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad terkenal di Baghdad. Kata Imam Syafi'i, ma khalaftu Baghdad ahadan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak tinggalkan Baghdad seorang lelaki yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i faqih, tabaan, sudah pasti. Tetapi tawadhu' Imam Syafi'i cerita tentang Imam Ahmad. Bila orang kata hebat, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini selalu bersama mereka. Kata Imam Syafi'i, qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu faqultul fadailu la tufariqu manzilahu in zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fa li fadlihi wal fadlu fil halaini lahu, kata dia. Mereka menyatakan, Ahmad itu menziarahimu dan engkau menziarahi Ahmad. Aku menyatakan, sesungguhnya kemuliaan itu tidak meninggalkan tempatnya. Jika Ahmad itu menziarahi aku disebabkan sikapnya yang mulia, dan jika aku menziarahinya kerana aku inginkan kemuliaannya, dan dalam kedua-dua keadaan kemuliaan itu kembali kepadanya. Saya nak cerita hal ini kerana nak ceritakan tentang hub, cinta. Bagaimanakah manusia menggambarkan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan imam-imam ini telah menggambarkan kasih mereka. Sebelum daripada imam ini telah menggambarkan